Alright, Muscat is in the house. Okay, apa cerita? Tadi tengok Dr. Nasir punya live sekejap lah. Dia ada cakap tadi pagi engkau Sakai ada buat live. Kan aku dah bilang, kan aku dah kata, kan, kalau dah habis buat live tu, kan, cuba setting tu letak public. Aduh, tak reti-reti ke? Jangan letak private atau unlist. Takkan keluar kau ni. Aduh, kecoh rebel perkataan pun boleh jadi salah faham ni. Sampai nak apa ni, nak report. Konon-konon dia ada senjata bearing. Dikatakan. Rupanya dia punya konotasi dia lah, explanation tu, kan. But in the context, nanti kalau aku ni explain nanti faham lah, kan. Dikatakan bearing tu, Dr. Nasir cakap tu, kan, dia kata yang tempoh hari lalu tu, yang pasal call pertama live sekali tu, kan, yang kau pakai yang apa tu, yang konon-konon apa bearing tu, okay, dia punya exact pronunciation, okay, dalam bahasa orang putih adalah beret. Tapi kau tahu lah, kan, Dr. Nasir kau lah Kelantan. Dia ada pestyle lah, kan. Yang kau pula ni Selangor Bacin, bearing macam-macam mana ada. Gear bearing. Bearing apa? Ball bearing. Yang kau nak kaitkan dengan senjata api, senjata angin tu, itu bukan bearing, Syal. Itu pellet. Kanina pellet atau pellet, ball pellet. Apa yang bearing, Syul? Kau ni curable lah. Habis tak tahu nak report aku lah. Report polis. Gambar tu, itu gambar aku tu pegang pistol. Pistol bearing. Pistol bearing tu dah report. Kan aku dah tunjuk gambar aku tadi. Tak nampak? Koyak. Jangan koyak. Relax. Pagi-pagi dah mengkoyak ni, dah petang-petang ni. Aku baru habis bertugas ni. Kita relax sekejap lah. So mungkin minggu ni Muscat tak dapat live lah. Cuma boleh buat video-video macam ni lah. Video-video geli-geli. Sekarang Bu Rafi semua dah ni, dah comeback semua. Kau standby. Aku dengar-dengar Bu Mamuk pun nak buka channel ni. Yang kau kutuk-kutuk dia, kan. Boyan. Kau sabar, kau relax. Okay, kita akan join forces. Okay. Kecoh lah. Jenny, sebut nama kau pun koyak. Konon-konon berzikir nama kau. Kau fikir kau Tuhan ke apa? Tak boleh sebut nama kau. Jenny. Dah sasa kau koyak. Okay lah guys, bye.